Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan YouTube Santai Rana. Video kali ini adalah event Malam Half Marathon 2025. Saya dengan wife saya masuk kategori 10K. Kebetulan hujung tahun dan musim cuti sekolah, saya bawa anak-anak jalan-jalan hujung tahun. Dah 3 hari saya kat Perak ni. Ini kira runcation lah. Niat nak masuk SM tapi dah penuh pula. Number pun tulis pegang tangan je sebab daftar lambat. Dengar-dengar ni event pertama daripada penganjur ni. So far pendapat saya kira dah okey lah event ni kalau ini event pertama. Tak tahulah pendapat rantis-rantis lain. Sebab ada banyak je lagi event yang lagi hauk. Kat kawasan gelap ni aku tak banyak rekod pun. Dah tunggu siang sikit barulah banyak aku rakam. Cubaan nak ikut pesa 50 minit tak berjaya. Yang ni acah-acah je nak follow tapi tak dapat pun. Korang abaikan je lah bunyi nafas yang kuat tu Biasalah kita kan santai rana. Lari sikit pun dah mengah. Kanan kiri. Siut lah. Kiri ke kanan? Tak, aku ikut depan. Depan cuma ke kanan aku lah. Masa ni tak tahu sama ada ikut lorong kiri ke kanan. Sebab kon tu memang ada tapi tak ada marshal yang jaga. So aku ikut je lah orang kat depan tu. Orang kanan, kanan. Ke kiri, aku kiri. Kalau korang nak tahu, belakang tu view Banjaran Titiwangsa je. Sebab kat Tanjung Malim ni memang cantik kawasan dia. Banyak campsite pun kat sini banyak. Maklumlah sebelum aku jadi runner, aku ni seorang camper. So memang minat lah bercamping. Cuma dah lama jugalah tak camping ni. Okey, ni water station yang ketiga tak silap aku. So far untuk 10K ni ada 3 water station je. Bagi aku okey je 3 water station ni. Pendapat korang macam mana? 10km ni nak berapa water station? Hari dah nampak makin cerah. Cantik kan cuaca pada hari tu? Terima kasih sebab senyum dalam video saya bang. Kalau abang ada tengok video ni, tolong komen kat bawah. Terima kasih saya ucapkan.
Lagi 1 kilometer je nak habis. Cantik betul kan view gunung kat atas tu. Masuk YouTube lah. Cameraman. Cerang. Dekat-dekat. Cameraman lagi. Gambar tu. Gambut. Buat YouTube bang. Tapi tak banyak video. Nak tengok apa nama YouTube? Santai Rana. Masuk video. Baru ada 3 video. Ni masuk 4 lah. Terima kasih bang tegur saya. Rasa macam saya lari ada kawan-kawan lain pula. Best betul lah. Oh, ada cameraman. Kalau korang nak tahu, aku lupa nak rekod video kat finishing line. Aku rasa macam aku dah tekan rekod, rupanya silap. Tak adalah video masa dekat finishing line. Sorry lah Masa ni aku tunggu wife aku je lah. Tahu. Nak lari sama-sama Larilah. kat finishing line. Lari Nak lari saing-saing dia, boleh je. lambat sangat pula. Orang dah stop jam. Nak lari. Tak apa, macam lagi di situ, jangan stop jam. Habiskan. Itu tak cukup. Sebab aku lari, aku tak tengok jam langsung. Sampai finishing line tu, aku dah stop jam dan terus sip. Tengok-tengok rupanya tak cukup 300 meter. Okey lah tu, tak cukup 300 je kan. Cuma kat Strava lah, tak cantik. Apa? Berapa km pergi? 83. Ha? 83. Serius lah? Tak sampai 9? 8. Agak-agak lah 8. Punya dah jauh. Banyak sangat tu tak cukup. Dia yang salah tengok tu padahal dah 9 lebih. Terus. Ha? Dah cukup? Cukup lah? Ada? Pegang tangan. Mana? Alhamdulillah, kami berdua berjaya habiskan event ni tanpa sebarang masalah. Kami tak dapat tunggu lama kat event ni sebab nak kena check out homestay cepat. So far event ni memang well organised lah untuk first time.
ada banyak lagi boleh improve akan datang. InsyaAllah saya akan support lagi event ni. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye bye.